Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 iaitu Letter West Squad. Kami akan membentangkan isu pencemaran sungai di kawasan Subang Jaya serta kesannya terhadap alam sekitar, masyarakat dan kesihatan awam. Apa itu sungai? Sungai merupakan sumber air penting untuk kehidupan, namun pembangunan yang pesat dan aktiviti manusia telah menyebabkan kualiti air semakin merosot. Di Malaysia, kualiti air dinilai melalui NWQS iaitu National Water Quality Standard. NIWQS mengelaskan sungai kepada 5 kategori. Kelas yang pertama, air sangat bersih. Kelas yang kedua, memerlukan rawatan biasa. Kelas yang ketiga, tercemar sederhana. Kelas yang keempat, hanya sesuai untuk pengairan. Dan kelas yang kelima, iaitu yang terakhir, sangat tercemar. Kebanyakan sungai di kawasan bandar seperti Subang Jaya berada pada tahap sederhana hingga tercemar akibat pembangunan. Seterusnya, antara faktor utama pencemaran sungai ialah hasil sisa domestik dari rumah iaitu sampah dan juga sisa domestik. Seterusnya, aktiviti pertanian seperti penggunaan baja dan racun perosak akan menyumbang kepada pencemaran sungai. Di samping itu, di industri pula dengan penggunaan logam berat yang dilepaskan ke dalam sungai antara salah satu faktor pencemaran sungai. Okey, seterusnya kita akan membincangkan tentang kesan pencemaran terhadap sungai. Pencemaran sungai ini yang akan berlaku ni telah memberi kesan yang sangat serius kepada alam sekitar dan masyarakat. Kehidupan akuatik seperti ikan dan organisma air terancam akibat kekurangan oksigen dan pencemaran bahan toksik. Selain itu, bekalan air bersih turut terjejas kerana air sungai yang tercemar memerlukan proses rawatan yang lebih rumit dan berisiko kepada kesihatan. Keadaan ini juga akan mengganggu aktiviti harian masyarakat seperti memancing, mandi manda dan penggunaan air untuk penggunaan domestik mereka. Seterusnya, nilai estetika. Sungai yang bersih mempunyai nilai estetika dan boleh menjadi tarikan pelancong. Ia juga warisan alam untuk generasi yang akan datang serta membantu kesejahteraan mental masyarakat. Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya bersama Dr. Muhammad Farhan bin Jaafar. Saya ingin mengajukan beberapa soalan kepada doktor. Soalan yang pertama, apakah faktor utama yang menyumbang kepada pencemaran sungai di Malaysia dan bagaimana ia boleh meningkatkan risiko penyakit seperti leptospirosis, doktor? Masalah utama selalunya berkaitan daripada aktiviti manusia itu sendiri. Ini berkaitan mengenai dari segi tidak menjaga kebersihan. Mana sampah dibuang merata-rata. Ada sampah yang kita kata boleh memanggil binatang untuk berkumpul, terutamanya makanan lah. Jadi sungai-sungai ini terutamanya kalau kita perhatikan kalau berkaitan dengan penyakit leptospirosis lah, kawasan sungai yang ada untuk aktiviti riadah, berkelap. Okay, jadi faktor utama sebenarnya ialah berpunca daripada aktiviti manusia sendirilah. Okay, harap dapatlah menjawab soalan tersebut. Soalan yang kedua, doktor. Bolehkah pakar jelaskan bagaimana bakteria leptospira merebak melalui air sungai yang tercemar kepada manusia? Okey, apabila kita menyebut mengenai penyakit leptospirosis, kita tahu punca utama ialah disebabkan oleh bakteria lah, leptospira itu sendiri. Bakteria ini hidup di dalam binatang-binatang. Okey. Dia boleh jadi binatang itu sama ada hidupan liar, hidupan ternakan. Dan kuman yang ada pada binatang ini tidak menyebabkan binatang itu sakit. Tetapi apabila dikeluarkan daripada binatang tersebut dan boleh menjangkiti manusia, di situlah mendatangkan kemudaratan kepada manusia lah. Leptospira ini kebanyakannya berasal dari segi dia punya tempat hidup dia daripada binatang ialah pada sistem perkumuhan lah. Kita kata buah pinggang haiwan tersebut. Jadi untuk kawasan seperti yang berkelah, tempat mandi, kolam, sungai itu, sekiranya ada kehadiran hidupan liar, di situ potensi tinggi juga untuk berlaku jangkitan leptospira. Okey, terima kasih doktor. Okey, terima kasih juga jawapan-jawapan. Seterusnya, kita akan menjalankan temu bual bersama masyarakat. Okay, sekarang ni saya nak tanya beberapa soalan mengenai sungai dekat Malaysia ni lah. Ada tahu tak sekarang ni sungai kita semakin tercemar ataupun tidak? Semakin tercemar. Semakin tercemar. Tahu tak tercemar tu macam mana jenis dia? Jenis pencemaran.
buang sisa toksik, lepas tu pembuangan sampah merata. Ya, Assalamualaikum. Encik, sekarang ni saya nak tanya beberapa soalan lah berkaitan dengan sungai di sekitar Subang Jaya ni. Soalan pertama ni, adakah anda tahu risiko penyakit daripada air tercemar? Waalaikumsalam. Kalau air tercemar ni boleh menyebabkan juga orang kena sakit perut, keracunan, nyeri kulit dan kena virus kencing tikus. Seterusnya, apakah cadangan Encik untuk menjaga sungai hutan? Salah satu cadangan ni adalah mengenakan denda kepada sesiapa yang membuang sampah ataupun sisa makanan ke dalam sungai. Yang tu, Encik. Terima kasih. Antara agensi yang terlibat dalam penjagaan dan pemantauan sungai ialah Syarikat Air Selangor yang bertanggungjawab dalam pengurusan bekalan air. Selain itu, Jabatan Alam Sekitar memantau dan mengawal pencemaran yang berlaku. Jabatan Pengairan dan Saliran pula berperanan dalam pengurusan sungai serta sistem saliran bagi mengelakkan limpahan dan pencemaran. Namun begitu, usaha ini tidak akan berjaya tanpa kerjasama masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai. Ya, keadaan ini juga akan turut memberi kesan kepada kesihatan awam, iaitu leptospirosis. Pencemaran sungai juga boleh meningkatkan risiko penyakit menjangkit seperti leptospirosis atau lebih dikenali sebagai penyakit kencing tikus. Penyakit ini berpunca daripada bakteria leptospira yang terdapat dalam air atau tanah yang tercemar dengan air kencing haiwan, terutamanya tikus. Jangkitan boleh berlaku apabila seseorang terdedah kepada air tercemar melalui luka pada kulit atau melalui mulut dan mata. Antara gejala yang biasa dialami oleh orang awam ialah demam, sakit kepala, sakit otot, muntah dan dalam kes yang serius juga boleh menyebabkan kerosakan organ. Oleh itu, masyarakat perlu mengelakkan sentuhan dengan air tercemar, menjaga kebersihan persekitaran dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami gejala-gejala tersebut. Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, pencemaran sungai bukan sahaja merosakkan alam sekitar, tetapi juga mengancam kesihatan awam, khususnya melalui penyakit leptospirosis. Kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, datanglah ke Korhead 7.0.